common mistake dalam trading, dan kalau buat ataupun avoid benda ni, okey, maksudnya dengan cara avoid buat benda ni, ini akan buat jadi trading tu lebih konsisten dan profitable. Yang pertama iaitu konsep dipanggil trading less. Okey, sebab saya perasan kebanyakan orang dia kat sini dia mainan silap dia. Maksudnya dia ingat ialah dengan trading more profit. Maksudnya harian tu kalau boleh nak trading sebanyak mungkin. So dalam konsep law of diminishing return, dia bukan bermaksud kalau kita letak effort tu banyak, result tu banyak. Dia bukan macam tu. Dia ada tempat dia akan start declining. So apa saya nak you think about, rather than trade more, kita nak trade less. Tu nombor satu. Jadi ni common mistake. Orang ingatlah trade more, nak trade siang, pagi, malam. Sebab trade more ni ialah selain market structure yang berubah. Macam sekarang kita tengok tahun, ketika video ni buat, saya buat pada Februari 2026. Okey, sekarang ni saya dekat Tokyo, bagi contoh. Market sangat high volatility, dengan yen sangat rendah. Okey, dengan US dollar juga weaken. Jadi apa yang kita kena tahu ialah market condition berubah-ubah. Yang seterusnya, bila market condition berubah, bila kita screen time banyak, kita trade more, maksudnya screen time banyak, dia akan create mental fatigue tau. Jadi mental kita akan start macam penat. So bila penat, dia jadi emotion tu, rather than dia macam intellectual ataupun secara intelijen kita buat keputusan, kita jadi more emotional. Itu yang buat macam over trade, over confident. Jadi dengan caranya ialah kita less trade. Dan less trade ni ialah, ni masuk mistake nombor 2. Bila orang ingat less trade ni, aku nak masuk, contohnya lot besar, layer banyak, tipis sikit ataupun hold. Ini juga kalau saya elaborate ambil masa sikit sebenarnya guys. Tapi saya nak bagi you common punya situation, iaitu sebenarnya dalam konteks kita trading kan, untuk konsisten, kunci dia ialah low risk sebenarnya. Apa maksud low risk? Low risk money management. Macam saya gunakan ialah 0.01 untuk setiap $1,000. Maksudnya kalau ada $2,000, 0.02. $3,000, 0.05. Kalau less than $1,000, itu dah kira risiko meningkat. Sebab tu ada macam student saya kata, okay, start dengan sen pun tak apa. Alright. So ini saya nampak antara common mistake yang ramai silap. Sebab dia ingat bila trade less tu pula dia nak guna layer banyak, tak boleh. Sebab kunci kepada konsisten adalah low risk. Low risk money management. $1,000, 0.01. Lagi besar lagi bagus. Cuma bila macam contoh 2,000 dan 0.01, dia slightly dia tak ideal lah pada saya. Sebab dia punya, bila kita tunjukkan dalam dashboard untuk performance tu, sebagai contoh salah satu kita guna My Factbook, benda tu tak true lah sebenarnya. Benda tak true dari segi legitimacy benda tu. Okay, dari segi data valid tak valid. Jadi antara benda yang saya nak you start think about ialah benda ni lah sebenarnya. Alright, so nombor satu ialah kena less trade. Tapi ramai orang more trade. Yang kedua, low risk management. Dan yang ketiga pula, dia berkait juga nombor 2. So bila low risk, alah risau pula sikit kan, alah hari ni alah dapat daripada $1,000 tu $10 je, baru 1%, dapat $30, 2-3 ribu 3%. Ini yang silapnya. Dia sebenarnya kesilapan nombor 3 ialah tengok tu USD. Bila tengok USD, dia nampak kecil lah guys. Apa yang buat you scalable, buat you macam buat satu kerja untuk banyak kali, ialah fokus kepada percentage, bukan fokus kepada skill, bukan fokus kepada USD tu sendiri untuk scale. Sebab percentage ni boleh scale, USD tak boleh scale guys. Sebab kalau you trading 100 dapat 100 lah jawapan dia. Dia tak tukar benda lain. Lepas tu nak buat $1,000 pula, daripada 100 tu kena 1,000% pula usaha dia. Tapi kalau kita fokus persen, contohnya even $1,000 dapat $50 sebulan tu, nampak sikit kan. Tapi $1,000 dapat $50 tu 5%. Jadi cuba you imagine lah, lepas tu you buat dengan trade less. Dan of course bila you guna money management saya sangat low risk, modal selamat, letak modal you betul, dia terus scalable, plug and play je.
Itu antara benda yang saya nak you start think about cara approach trading. Alright, saya rasa itu saja. Saya akan bagi tip masa ke masa, sebab saya pun baru habis saya punya training High Rocks competition saya dekat sini. Next nak prepare untuk Taipei. So sekarang ni saya dekat Omorimachi Station, dan saya nak pergi makan sekejap. Alright, jumpa lagi.